Okay geng, hari ni kita nak makan Maggi pedas gila cheese. Hari ni kita bersahur dengan Maggi pedas gila cheese. Kita baca. Yang penting Maggi pedas gila untuk bersahur. Sekarang dalam pukul 3.30 kurang. Maggi pedas gila cheese. Kita buat ni lah. Kita bersahur. Rasanya yang ni aku first time tau. Selalu aku makan yang ayam bakar, aku suka ayam bakar. Kalau yang ni first time lah. Aku tak tahu rasa dia macam mana, sedap atau tak sedap. Ni pun dah terlalu ni rasa anu cheese ni. Ni cheese. Sorry lah, orang rumah kampung kan. Yes lah, normal lah. Rumah kampung. Awak lah. Okay. Sama je dengan serabut ni. Sama je kan. Bau dia sedap lah. Kita gaul. Aku first time rasa yang ni. Aku first time rasa yang apa, yang cheese ni kan. First time. Kita ni tu gaul. 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 Oh, dia macam ni punya. Rasa aku suka yang pada yang tom yum dengan yang ayam bakar. Aku suka yang ayam bakar. First time pula rasa ni. Ya, sama air. Okey, kita nak rasa ni. Sedap ke tak sedap? Untuk aku first time ni, walaupun dah lama keluar, dia punya sudu pun cantik kan. Sudu dia macam ni. Sudu dia. Kita sama bersahur kan. Dia kurang pukul 3.30, 4.30. Rasa ni cheese dulu. Bismillah. Kamu sekor anjing tu sana. Banyak tu lah. Sekor anjing tu sana. Siapa ke? Ada kerja kucing siapa ke? Satu lagi. Itu selalu berfikir ke mana. Aku tanya jual racun tu kata tu. Ada kali ni kan apa buat? Buat dari kayu, palang dari mana dapat digantungkan tu kan dia pegang kayu tu, kayu tu dia. Rasa dia cheese dia kuat sangat lah. Pedasnya boleh tahan. Dia ujung pedas. Tapi okey lah. Dia aku yang sedap, alhamdulillah, ayam bakar. Paling sedap ayam bakar daripada ini. Itu dah adik aku dalam rumah. Adik aku tempik kan. Dia lari. Yang teko tadi ni. Teko yang baru ni, bukan teko rata. Dia pedas. Dia pegang kat luar rumah tu. Tapi dia pedas nak. Tapi okey lah. Sedap juga. Aku jarang kan orang makan pedas. Dah sesedu lah. Tapi dia
Maggi pedas gila, cheese berapi. Terus ah. Okay, selamat bersahur. Assalamualaikum dan selamat bersahur dan selamat pagi dan selamat berpuasa. Assalamualaikum.